tidur 8 kupang. Nak makan apa Tok Taufik? Oi, 8 kupang. Allahu Akbar. Kilo ikan RM18, RM16. Mak Dor ni kadang-kadang ni Taufik, jatuh ayak mata duk boleh kerak. 8 kupang, Allah. Anak nak pergi sekolah sampai tak pergi sekolah. Anak sekolah pun saya sikit. Anak sekolah bukan RM1. Kalau hak 3 orang, bahagi dengan 3 berapa ringgit dah. Motong kalau dah tidur pokok orang. Lah ni musim susu tak ada. Sampai bulan 6 besok hujan pula. Macam mana tolonglah rakyat apa ni, wakil-wakil rakyat turun nak tengok di kampung ni. Ada depa makan ke, depa tak makan ke. Cuba picek dengan apa depa. Ada murah kata tak murah ke. Tapi barang tu memang mahal. Barang tu memang mahal, memang tak baloi nak pergi beli. Minyak dah turun dah, tapi dipakai apa barang tu duk mahal lagi. Mak Dah hari ni Mak Dah tak malu sebab Mak Dah nak wakil orang kampung ni. Kesian kat depa. Orang kampung ni kebanyakannya orang yang hutang. Macam Mak Dah tak kisahlah ada anak corona dah boleh duduk. Tapi orang lain di depan tu semua Mak Dah kenal siapa dia. Yang tak kenal pasal apa tak turun mai tengok. Orang makan ke orang tak makan ke. Tu yang ada tadi turun uraikan. Esok PRU 14 esok kot depa kali tu.